Hey, what's up guys? So hari ni aku nak share dengan korang macam mana aku kurangkan berat badan sebanyak 20 kg sepanjang tahun 2023 ni. So jom kita start. Cerita dia macam ni, awal tahun hari tu Januari aku dapat kesedaran untuk sihatkan balik badan ni sebab aku tak jaga makan, tak bersenam. Baju semua dah ketat, jalan pun semput. Jadi aku ambil decision untuk jaga pemakanan dulu. Dan aku cuba masak yang mana aku boleh masak. And then nasi semua aku still makan, tapi aku timbang untuk make sure kalori deficit tu ada setiap hari. Jangan suruh aku berhenti makan nasi, aku tak boleh buat. Kita duduk Malaysia, kena makan nasi, okay? And then bulan 2 aku mula pergi gym, tapi gym dekat kondo lah sebab tak berani lagi nak workout depan orang ramai dekat gym equipment tu. And then masuk bulan 3 tu baru aku beranikan diri pergi gym, pergi dekat bahagian yang weightlifting, guna mesin semua tu. Tapi of course lah, kita tak tahu apa-apa, jadi sakit belakang lah, sakit tangan lah sebab tak pandai guna mesin. So bulan 4 tu aku decide nak hire personal trainer sekejap untuk belajar cara exercise yang betul and make sure semua posture okay. And then bear in mind time tu bulan puasa tau. So aku buat video masak banyak-banyak bulan puasa hari tu, tapi sebenarnya aku dekat gym setiap hari, makan pun jaga sepanjang bulan puasa tu. And bila masuk bulan 5 aku perasan badan dah kecil lah, baju muat. Dia satu perasaan yang tak boleh nak describe. Dia bukan sebab muat pakai baju tau, tapi dia rasa fit, rasa yang happy. Kita keluar rumah pun tak rasa mengah. And then itu satu progress yang aku sangat puas hati lah. So bulan 6, bulan 7, bulan 8 seterusnya aku teruskan workout macam biasa. Tapi over the time dia akan mula rasa bosan. Itu normal sebab kita buat benda sama. And then kadang-kadang kita akan hanyut sekejap. Aku pergi hanyai, makan sedap-sedap, lepas tu pergi sana makan, naik balik sekilo 2, lepas tu turun balik. Tapi yang penting kita kena jaga rutin kita and then kawal pemakanan tu over the time, okay? So bila masuk bulan 9, itu hari jadi aku yang 31. Alhamdulillah tercapai juga impian nak orang kata masuk umur 30 ni, biar badan tu terjaga sikit lah. And then rutin tu aku teruskan sampai ke hari ni. And then makan pun aku dah tak perlu timbang macam awal-awal dulu dah, sebab sekarang dah boleh adapt. Kita dah tahu dah berapa kalori yang bersesuaian nak makan setiap hari. And Alhamdulillah, it's been a long year, it's been a long journey. Sangat memenatkan, nak nangis pun ada. Tapi harap-harap result kali ni berkekalan dan aku boleh istiqomah. So say hello to the new Khairul Amin. Selama ni aku banyak share dengan korang video masakan, and then korang follow resepi tu. Aku ada share kedai makan, korang pergi and support peniaga-peniaga kecil kita kat luar sana. Jadi kali ni aku nak ajak korang juga untuk sama-sama jaga kesihatan tahun 2024 ni. Kalau nak bersenam, mulakan senaman. Nak jaga makan, tapi yang penting